Saya punya first impression kata, sudah. Lepas ni orang kata, selama ni kau kata tak boleh buat reformasi sebab kita kerajaan gabungan, UMNO tak bagi. Sekarang boleh pula itu satulah. Maksudnya dia mengesahkan lah yang saya sebut sebelum ini, bahawa bagi orang yang ulang-ulang kita ni kerajaan gabungan, saya dah terangkan bahawa reformasi itu perlu datang daripada PH dan perlu dipandu oleh Perdana Menteri. Bukan sangat soal UMNO tak bersetuju tau. UMNO, kerajaan dan sistem yang ada di Malaysia ni lepas 70 tahun ni memang dia punya. Jadi takkan dia nak kritik sistem dia sendiri. Dia memang banggalah dengan semua sistem yang ada sekarang ni because it's their creation kan. Jadi kalau nak expect UMNO yang datang dengan reformasi dalam kerajaan, benda tu takkan berlaku lah. Ia mesti dipandu oleh PH melalui Perdana Menteri. Dan masalahnya yang sebelum-sebelum ini, pengalaman saya sendiri, bila kita nak buat, selalunya PM yang kata, yang ni tak boleh ni, nanti orang tak suka. Yang ni tak boleh. Saya tak nampak sangat pun bangkangan itu daripada UMNO kan. Jadi bila Datuk Seri Anwar umumkan mansuh AUKU tiba-tiba dekat Kongres PKR, saya tak rasa dibincang lagi dengan kabinet ke apa tu. Saya tak rasa ada pun dibawa ke apa semua tu kan. Itu bermakna itulah kuasa sebenar seorang Perdana Menteri. Tapi boleh buat tanpa consulting kabinet dulu. No, dia kena bawa ke kabinet. Okay, itu discussion seterusnya lah. Semua proses itu nak mansuh AUKU pun mesti bawa ke kabinet, because it's a repeal of the law, and kabinet kena luluskan, dan kabinet kena susun supaya ada satu akta nak dibawa ke parlimen untuk repeal AUKU. Kalau ada akta baru pun kena bawa kepada kabinet jugalah. Tapi all this sebenarnya, sama ada sesuatu kertas itu dibawa ke kabinet, dia boleh bermula dengan dua cara. Satu, Perdana Menteri mengarahkan. Satu lagi, kalau kertas itu datangnya daripada inisiatif kementerian, Perdana Menteri juga ada kuasa kata, saya tak benarkan dibentang ke kabinet. Kami banyak kali kena letih-letih buat sampai tak boleh masuk kan. Jadi akhirnya the gatekeeper tu ialah Perdana Menteri. Jadi bila dibawa ke kabinet tu sama jugalah. Dia yang akan drive sama ada kerajaan ini kita kena buat macam ni. Okey lah, you tak setuju sikit, dekat mana you nak suruh ubah, but we must do this kan. Itu yang tidak berlaku sebelum inilah. Dan sekarang ini kita tengok tiba-tiba Datuk Seri Anwar jadi singa lah, daripada chopper yang demam terus jadi singa kan. Semua ni boleh dibuat kan, tanpa saya ingat kalaupun tak ada lagi dibincangkan di kabinet, dia set the rhythm and the pace lah.